Hai, kami daripada Persatuan Pengembara Muda. Mesti korang semua tertanya-tanya kan, apa itu Persatuan Pengembara Muda? Tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, jom kami terangkan kepada kamu semua tentang persatuan kami. Baiklah, Persatuan Pengembara Muda merupakan sebuah persatuan yang diwujudkan dengan tujuan untuk memupuk minat murid terhadap aktiviti penerokaan dan pengembaraan sambil belajar tentang warisan berbudaya negara kita. Jadi, melalui aktiviti-aktiviti dijalankan di dalam persatuan ini, murid bukan sahaja dapat membina ataupun mendapat pengetahuan baru, malah dapat membantu mereka untuk meningkatkan lagi kemahiran kepimpinan, komunikasi serta sahsiah mereka. Kamu semua dah tahu kan apa matlamat persatuan ini. Jadi mari kita beralih pula kepada aktiviti-aktiviti dan juga apa makna logo persatuan ini. Di sini merupakan logo untuk Persatuan Pengembara Muda. Jadi kamu semua boleh lihat globe bermakna melambangkan penerokaan tanpa sepadan. Buku pula melambangkan ilmu. Di sini juga terdapat beg galas, kompas dan juga peta yang menunjukkan barang-barang persediaan untuk meneroka. Jadi seterusnya kita beralih pula kepada aktiviti-aktiviti yang akan dilakukan di dalam Persatuan Pengembara Muda ini. Jadi aktiviti yang pertama yang akan dilakukan ialah Mini Language Day. Jadi di sini ahli-ahli akan belajar mengenai dialek-dialek di selatan negara. Seterusnya, kita juga ada bengkel kraft tangan dan juga cenderamata. Bukan sahaja kita dapat meningkatkan lagi kreativiti, malah kita boleh menjual hasil kreativiti ini kepada semua orang. Seterusnya, bukan itu sahaja. Persatuan Pengembara Muda juga menyediakan aktiviti lawatan ke seluruh negeri-negeri di Malaysia ini. Jadi, tunggu apa lagi? Mari sertai Persatuan Pengembara Muda. Tambahan pula, laporan kewangan turut disediakan dalam kod QR di pada posting ini. Hal ini supaya pengurusan persatuan lebih telus dan sistematik. Sebagai kesimpulan, Persatuan Pengembara Muda bukanlah sekadar sebuah kelab pengembaraan, tetapi melahirkan murid yang berilmu, berkemahiran serta bersasiah. Ingat, meneroka dunia, membina insan berilmu.